Bro, aku malas nak buat video ni sebenarnya. Tapi macam dah teruk sangat dah. So ni aku nak terangkan 5 sebab kau nampak selekeh. 1. Terlalu mengejar perempuan. Kalau kau desperate, DM semua awet, komen pujian kat semua post, orang nampak kau ni edi. Cara elak, fokus naikkan nilai diri dulu. Perempuan terima pujian dari lelaki tak ada value macam kau berjuta-juta sehari. Tapi yang diorang stalk adalah lelaki yang berjaya dan value tinggi. So naikkan nilai kau dulu. 2. Kau tak usaha tingkatkan finance kau, tapi kau nak flex. Solusinya, pakai barang tiruan. Jam konon mahal tapi plastik, kasut pun beli dari Shopee. Orang boleh cam kau fake. Cara elak, lebih baik simple tapi asli. Baik kau beli barang yang langsung tak ada brand dari memalukan diri sendiri. 3. Mulut tak jaga suka cakap lucah, mengutuk, kasar tak kena tempat. Itu bukan savage, itu low class. Cepat sangat memalukan orang lain untuk kononnya jadi pelawak. Kalau betul pun orang gelak dekat lawak kau, cuba kau bayangkan perasaan orang lain. Jadi orang yang ringan dengan perkataan positif. Cara elak, cakap bila perlu, dan berisi. 4. Asal viral je, kau pun nak juga. Terikut trend tanpa gaya sendiri. Tak pernah terfikir pun kesesuaian dengan sekeliling. Asal muat, semua trend kau ikut, tapi tak tahu apa yang sesuai dengan kau. Nampak kosong. Cara elak, kenal diri dan bentuk identiti sendiri. 5. Tak ada standard diri, asyik terima apa saja, dari kawan, kerja, sampai pasangan. Kau tak letak nilai pada diri. Semua orang boleh akses kau. Macam bas awam. Kau kena letakkan juga syarat-syarat supaya kau tak terjebak dengan pengaruh yang buruk. Kawan ni umpama cerminan kita. Pilih kawan yang positif dan mahukan yang terbaik. Cara elak, tahu apa yang kau layak dan berani tolak benda tak berkualiti.